Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Alif. Ya, Alif akan buat video tu lagi pasal comeback Alif dekat part kedua ya. Dan untuk pasal semalam tu, Halloween mereka dah hilang pukul 8 pagi tadi. Okey. Alif sebenarnya nak buat ni sebenarnya. Alif nak buat cerita pasal pasal update malam nanti. Event malam nanti terbaru. Dan Alif pun nanti akan buat itulah. Dia akan buat konten yang terbaru-terbaru. Dan sambil-sambil Alif buat quest ni, Alif akan ceritakan pasal update malam nanti. Okey, sikit lagi ni. Corn Jack O'Lantern. Corn Jack O'Lantern carrot. Corn Jack O'Lantern carrot. Carrot seed. Okay, jap. Werewolf. Carrot. Corn. Ni corn. Jack O'Lantern ni. Oi. Dah kena ni. Belum habis proses apa? Jack O'Lantern ni. Aku baru harvest tadi. Sikit dulu. Kita ambil dulu ni. Okay. Mana carrot? Okay, tahu pasti kita buat dulu Sekejap. Ni. Ni corn. Carrot masak aku. Corn. Strawberry, apple, tomato. Strawberry, apple, tomato, amber lily. Strawberry, apple, tomato, amber lily. Strawberry, apple, tomato. Apple, tomato, amber lily. Oi, relax. Tomato, amber lily. Cepat nanti masih dah nak habis. Tomato, amber lily, ambil lily. Cepat. Go. Saya tak sempat je ni. Aku nak buat ni je. Okey, sambil-sambil tu Alif akan ceritakan mungkin dekat update nanti malam nanti. Kemungkinan update malam nanti ialah Safari Harvest. Safari Harvest ni kemungkinan dia sama macam Summer Harvest. Yelah, kau tahu tak Summer Harvest kan sama je. Macam Summer Harvest, Summer S, Harvest hash. Jadi SH Safari Harvest, Safari S. Lepas tu kalau yang Harvest itu hash. Jadi SH kan? Sama lah. Masalahnya strawberry dah hilang. Alah, Harvest lupa. Jangan pergi. Aku nak buat lagi. Aku nak support spine. Tak dapat daripada itu. Okey lah, biar je lah. Asalkan dapat candy corn. Okey. Kemungkinan update tu akan sama. Dan aku masih berpihak kepada Grow a Garden. Aku tak rasa boring sangat lah Grow a Garden ni. Mungkin korang ada yang boring, ada yang tak boring lah. Sebab, yelah, tahu-tahulah kan. Grow a Garden sekarang dah menurun. Mungkin harap jangan harvest je lah dekat update terbaru nanti. Buatlah macam yang lain. Yang macam selain harvest lah. Selain harvest ada ke? Ni. Pas pun akan tukar juga pas. Yang pas mungkin yang dekat yang season 2. Okey. Kita tengok. Pet shop. Tapi saya rasa mungkin tu tak ada lagi yang lain. Maksudnya sila nama pun Safari Harvest. Kita kena harvest buah bagi dekat orang tu. Ada pun tak tahu nak tunjuk macam mana dekat gambar tu yang dia tunjuk tu. Tapi betul-betul sama macam Summer Harvest. Ya, betul-betul sama. Sebab dia mungkin macam, kau tahu tak Summer Harvest? Tahulah Alif ni jarang tau main Grow Garden ni masa awal-awal tu. Macam Alif main game Grow Garden daripada summer event tau. Tapi Alif tak main sangat macam tu. Sebab tak tahu sangat kan baru pemula.
Jadi I tak tahu sangat pasal Grow Garden, so I jarang main lah Grow Garden masa tu. Dan masa tu juga Alek kadang-kadang je main. Itu pun ada kawan Alek yang bantu Alek untuk mendapatkan duit. Ni kenapa kepala aku jadi serigala? Lepas tu kemungkinan dia akan macam tu. Bila aku nak cakap aduh susah nak cakap macam ni. Dia akan harvest bagi dekat orang tu. Sebab dia bawa macam benda kereta. Bukan kereta lah. Macam bakul yang besar. Lepas tu kita kena sambit buah dekat dia. Jadi kalau kita dah penuh. Contohnya nanti. Ada kemungkinan ada. Kat situ juga Al tunjuk. Tapi ada bagi tu je. Sebelah itu ada tulisan reward. Mungkin nanti ada lepas kita dah taruh semua buah. Sampai nanti ada tulisan. Ada kemungkinan ada divine reward, prismatic reward, mythical reward. Semua ada lah. Kalau dia dah banyak-banyak, makin lama makin tu lah penuh. Prismatic lah jadinya. Kalau tak ada transcendent. Lagi hebat daripada yang sama event tu. Harap hadiahnya sama lah. Maksud aku hadiahnya best lah. Egg baru ke kan? Okay. Tapi aku nak tengok ni dulu lah. Apa quest dia? Day 3. Harap nanti Grow Garden naik lagi dekat update baru. Harvest 2 Jack on Lanterns. Sell 25 coin. Aduh, 25 coin ni yang paling malas. Harvest 2 Jack on Lantern. Biar. Sekejap, keserpan aku. 1 minit lagi. Okey, kita pasang. Pasang apa bambu lah. Bambu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okay, tunggu je tumbuh. Watering lah. Watering can. Watering can aku dah kurang. Dah semenjak ada aku ada Hexerpen ni. Terus kurang aku punya tu. Tahu-tahu je lah kan. Sebab Hexerpen ni kena banyak tanaman yang sekali harvest. Lah. So ada kena banyak lah pakai tu. Macam untuk tumbuhkan carrot tak lah. 7 sahaja. Bambu apa sah ni? Bambu plants. Lagi bambu 1 jam. Mahal pula. Bambu 3 minit. Lama jugalah Sampai 3 minit. Okay, 35 saat lagi. Cepat dok. Cepat lagi Serpen. Rasa tak banyak cakap lah dekat video kali ni. Cuma nak cakap pasal update tu. Harap Grow Garden banyak lagi. Okay. Ni pasal semalam yang spider ni besar-besar tu. Ini ya. Lah, banyak mutation dah. Seed shop. Ya, seed shop nanti. Ya Allah ya Rabbi. Sekejap lagi. Kita tengok apa je tadi. Kita tengok apa dia jadi. Mana lagi serpennya? Ni on the way serpen. Cepat. Wah. Uish, banyak lah. Ada mutation juga. Vamp, Pestilence, Blue Lead, Pestilence, Vamp, Pestilence. Mantap dah. Aku tak tengok lagi Pestilence. Apa duk mutation Pestilence? Ni, menu. Harvested 1. Every 20. 8 dia. Vamp apa ya Vamp? Blue Lead 4. Vamp 3. Bapak murah. Tapi untuk orang yang nak banyak item yang percuma, kau kena ada Hexerpen ni. Wajib kena ada Hexerpen ni.
Siapa ni aku dapat semalam. Mana ni? 23 minit lagi ya, nanti dah nak ada Halloween market ni. Apa dah spektor ni? Siapa? Cuba korang komen siapa yang dapat item daripada Halloween market semalam. Yang dapat beli. Komen sekarang. Apa? Si shop. Ada apa restock? Go. Oi. Grip. Beanstalk. Weh. Raya. Tapi grip santan dengan grip pumpkin tak restock. Tak apa, aku dah ada grip pumpkin. Hari tu masa grip pula, patut tak ada grip. Ni, ada hari tu masa dia restock. Lepas tu ada ni. Apa ni? Beanstalk besar. Apa lagi ni? Wear plan dapat daripada tu. Daripada Spooky Chest. Ada Spooky Chest tu semua dah ada lah, macam Ghost Bash, Scarab dah ada. Lepas tu ada Tom Marmot, Devil Road dah ada. Wear plan pun tadi dah tunjuk tu dah ada. Tapi Mami je belum ada. Ada tinggal Mami je belum. Sebab Mami ni memang rare. Itu pun Alif dekat akaun lagi satu Alif 272. Alif dah ada dapat Mami. Sekali percubaan je, sekali je. Percubaan pertama dapat Spooky Chest dekat Alif 272. Terus dapat Mami. Betul-betul luck masa tu, gila. Jadi siapa yang luck? Sama dengan aku. Okey lah. Itu je lah untuk video kali ni. Dan jangan lupa like, subscribe, komen dan share video ni. Kalau video ni tak berfaedah. Okey, itu je lah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum.